Sekarang ni kita dah hidup dalam dunia AI. Dalam keadaan kita masih takjub dengan pengenalan dan pengeluaran teknologi AI, banyak pekerjaan yang telah diganti dengan AI ataupun mesin. Tapi guys, jangan risau, bukan semua kerja yang boleh digantikan dengan AI. Ada juga pekerjaan yang makin tinggi permintaannya apabila AI ni diperkenalkan. So, ini adalah top 5 permintaan pekerjaan yang paling tinggi pada masa depan yang dijangkakan oleh World Economic Forum. Yang pertama adalah pekerjaan dalam AI dan Machine Learning Engineer sendiri. Kalau minat coding, minat AI, ini kerja yang paling hot sekali. AI Engineer dia yang cipta otak robot untuk teknologi AI itu sendiri. Yang kedua adalah Cyber Security Specialist. Lagi ramai pengguna online, lagi ramai juga hacker-hacker yang cuba nak hack sistem. Jadi pelindung sistem ni sangat-sangat penting. Kerja ni dia kena jaga sistem daripada kena hack. Mereka sanggup bayar mahal supaya data tidak bocor. Yang ketiga adalah Engineer tenaga boleh diperbarui. Dalam mengejar kemajuan, dunia pun sedang mengejar kepada zero carbon. Jadi permintaan tenaga seperti tenaga solar, tenaga angin akan naik. Malaysia pun dah mula push untuk pembinaan teknologi-teknologi hijau. So kalau kau minat alam sekitar dan minat teknologi, dah boleh start belajar untuk mula jadi jurutera solar ataupun angin. Yang keempat adalah data analyst ataupun scientist. Semua syarikat sekarang dia ada menggunakan data. Data ni boleh dikatakan satu komoditi yang baru. Dari jualan Shopee sampailah ke TikTok view, semua perlukan data. Tapi siapa yang pandai baca data ni? Kerja baca data ni dia macam baca fikiran manusia. Kau nak tahu kenapa orang suka beli kopi pada pukul 4 petang. Tugas kau kena analisa kenapa dan bantu syarikat untuk buat untung daripada kejadian tersebut. Dan yang kelima adalah Digital Health Specialist. So lepas pandemik kita nampak kesihatan digital macam telehealth dia makin berkembang. Tapi manusia tetap perlukan sentuhan pakar. So kerja dalam bidang kesihatan tapi menggunakan teknologi. Rawat pesakit dari jauh guna apps dan teknologi AI. Jadi untuk adik-adik yang sedang belajar tu dah boleh start fikirlah untuk fokus pekerjaan apa yang sesuai di masa depan yang punya hype demand berdasarkan apa yang kita minat. Dunia memang dia tak akan tunggu kita bersedia. Teknologi AI makin canggih. So kalau kita sendiri tak mampu untuk adapt, kita akan tertinggal.